Apa khabar geng? Saya masih di Pulau Langkah Sukar. Okey geng, ini adalah pantai Tanjung Ru. Disebabkan pantai Cenang dah tak boleh masuk, saya datang sini untuk mandi. Cuma pantai Ru ni air dia dalam Kalau tergelincir ke apa, goodbye, see you in heaven katanya. Pulau Langkawi antara tempat pelancongan elit orang Kedah dan orang Perlis. Kalau datang sini 1,000, 2,000, 3,000, 100,000 pun tak cukup. Beli satu coklat pun dah harga 10. Kalau anda beli coklat yang paling murah pun dah RM10. Jadi anda tak ada pilihan. Duit anda akan mengalir seperti air longkang. Okey guys, saya nak singgah event Ini event makan Hari ni saya makan apa benda tah. Benda celup-celup ni. Ini adalah Pekan Langkawi. Pekan Langkawi KFC tak ada yang ada dekat Pantai Cenang. KFC saya nampak tutup je. Mungkin saya datang dah lewat malam kot. Okey guys, hujan je semedang. Apa pun hari ni hari saya nak pergi ke airport, malangnya jalan jam. Jadi anda kena singgah ke toilet lah, sebab lepas minum mesti nak ke toilet kan. Ini masjid apa saya tahu, tapi betul-betul kat simpang. Sekarang ni jalan jam, jadi tak boleh buat apa. Daripada kita sakit kepala, kita lepak dulu, kencing, makan. Kalau datang Langkawi tu, datanglah awal. Lepas tu saya jumpa seekor kawan baru, nama dia Kucing. Kucing ni adalah kucing betina. Dia minta makan, saya tak ada apa nak bagi. Kalau anda pergi ke masjid-masjid, anda akan jumpalah kucing ke, lembu ke, kerbau, milik orang kampung. Kalau ada makanan tu, sedekah-sedekah lah. Saya bagi dia tadi hotdog. Okey guys, disebabkan jalan dah tutup, dengan kereta pun jadi jam 2-3 jam lebih baik, saya berhenti di satu tempat untuk melihat pertunjukan. Okey lah tempat ni, cuma jauh lah, nak masuk dalam jalan kaki tak larat, dah tua. Dekat sini ada pertunjukan kapal terbang RMAF. Semasa Langkawi ni anda tak ada pilihan Kalau anda nak ada pilihan, anda jadilah YB ataupun pegawai-pegawai tentera lah. Kalau anda ada menang DUN Parlimen ke, anda VVIP lah. Anda tak perlulah tunggu jam sebab ada escort. Hari ni saya tak puas tengok, nanti petang sikit mereka kata ada lagi. Okey geng, jumpa lagi.